Okey, Datuk Seri. Soalan pertama, Datuk Seri dah 40 tahun. Sejak 1976, Datuk Seri. Umur Datuk Seri 23 tahun. Ketika 1976 sehingga 40 tahun ni, Datuk Seri, apa saat-saat yang Datuk Seri rasa patut dikongsikan dengan anak-anak muda Malaysia yang ada pada hari ini? Bukan sahaja Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum pun ada kat sini, Datuk Seri. Silakan, Datuk Seri. 40 tahun lama juga. Kalau saya nak cerita, barangkali banyak jugalah peristiwa detik-detik yang paksa saya lalui lah sebagai orang politik. Mungkin ini kalau saya mengimbau balik lah, kalau dalam sejarah perjalanan hidup saya, barangkali tarikh yang sesuai sekali ialah bagi mula-mula saya, perjalanan saya sebagai seorang ahli politik pada tahun 1976, saya kira masa itu. Sebab bila Allahyarham ayahanda saya meninggal dunia pada bulan Januari tahun 1976, saya berdepan dengan satu dilema. Maknanya umur saya pada masa itu 22 tahun dalam 7 bulan lebih kurang. 6-7 bulan. Jadi bila ada desakan ataupun permintaan untuk saya menawarkan diri jadi ahli parlimen ataupun bertanding atas tiket ahli parlimen pekan, bagi diri saya satu dilema yang amat besar, sama ada pada umur yang begitu muda dan mungkin lebih muda daripada yang sebahagian yang ada dalam dewan ni. Lebih muda daripada saya, Datuk Seri. Lebih muda ya. Jadi mana you ada harapan lah. Saya pun tak lahir lagi. Jadi sama ada saya ni bersedia atau tidak, mampu ke tidak, boleh ke tidak. Dan kalau saya cuba masuk dalam gelanggang politik pada umur yang terlalu muda, barangkali kalau saya gagal, saya akan tersungkur dan saya mungkin tak ada lagi masa hadapan dalam bidang politik. Tapi sebaliknya, kalau saya tak ambil peluang, ada pula perasaan di kalangan pengundi, orang pekan bahawa mereka hendak kesinambungan pada perjuangan Allahyarham. Jadi itu yang paling besar sekali dilema saya. Jadi akhirnya kalau saya tanya ramai yang nasihat saya jangan masuk politik. Terlalu awal dia, betul. Termasuk juga keluarga saya yang merasakan barangkali terlalu awal bagi saya. Namun saya beranikan dirilah sebab dalam diri saya memang keinginan itu kuat untuk meneruskan perjuangan. Sebab saya lihat pada perjuangan yang dibawa oleh Allahyarham itu masih memerlukan lagi tempoh masa tertentu. Belum sampai pada penghabisan lagi. Jadi oleh itu saya rasa terpanggil untuk, saya kata tak apalah. Kalau orang kata kalau nasib sabut timbul. Kalau nasib batu tenggelam. Ada dua option saja. Dan barangkali kalau kita bagi analogi, orang tolak kita dalam kolam berenang, pada bahagian yang dalam tu sama ada kita berenang ataupun kita tenggelam. Ada dua option saja. Jadi bila kita dalam keadaan survival mode macam itu, jadi saya dapat menyesuaikan diri saya. Jadi alhamdulillah lah, walaupun orang kata mula-mula tu agak gugup dulu, gugup dan bertatih dalam politik, tapi akhirnya saya dapat menyesuaikan diri saya dengan keadaan dan itulah orang kata the rest is history lah. Maksudnya itu the rest tu orang tahulah. Tapi itu yang saat yang paling mencemaskan. Saya pun kadang-kadang bayangkan kalau saya tak pilih masuk politik, apa akan terjadi agaknya. Itu yang saya, tapi alhamdulillah lah akhirnya dia walaupun dalam politik ni, satu saya nak nasihat dalam politik ni dia bukan, kalau siapa yang belajar economics, accounting apa semua, dia bukan linear dia bukan linear, tetapi dia macam roller coaster. Ada naik turun, ada naik dia akan turun naik. The ups and downs
dalam politik. Ya. Tapi asalkan dia punya graf tu, long term tu, trajektorinya ke atas. Ya. Tapi jangan fikir bahawa dia akan berarti bahawa segala-galanya akan Cantik, berlaku smooth je. dengan begitu tersusun, cantik, tak ada apa-apa. Orang kata angin puting beliung ke, angin apa. Angin yang akan pukul kita dalam perjalanan dan mungkin kita terpaksa buat keputusan yang tepat. Mungkin ada masa kita silap buat keputusan, mungkin kita akan tergelincir. Ini semua risiko-risiko dalam politik. Jadi pada setiap masa, setiap ketika ada junction yang kritikal dalam kehidupan kita sebagai ahli politik di mana kita mesti buat keputusan yang tepat. Kalau kita silap buat keputusan, kita akan tergelincir. Jadi itulah barangkali yang saya boleh kongsi pengalaman lah. Yang mana kita mesti anggap diri kita sebagai seorang yang mau belajar budaya politik kita, segala ilmu politik, dan kalau kita ada kesungguhan dan niat kita baik, insya-Allah Tuhan akan tunjuk jalan pada kita. Jadi kan Datuk Seri, kalaulah Datuk Seri tak menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri jadi apa ya? Apa agaknya? Tak tahulah agaknya apa banyak pilihan. Tentu sekali tak boleh jadi footballer, tak boleh lah. Tapi saya bekerja dalam organisasi macam Petronas. Jadi saya ada cita-cita peribadi nak masuk business school satu hari. Tapi itu semua dah tak jadilah bila jadi politik. Semua tak dapat buat. Tapi itulah barangkali kerjaya alternatif nak masuk dalam bidang corporation, nak masuk business school dan sebagainya lah. Cumanya Datuk Seri, bila Datuk Seri berumur 23 tahun, bukan mudah untuk buat keputusan ketika umur 23 tahun Datuk Seri. Untuk memilih sama ada nak masuk dalam kolam tadi ke. Belum tahu sama ada boleh berenang tak boleh berenang. Tapi macam mana Datuk Seri mengambil faktor untuk buat keputusan? Sebab kita orang ni, orang muda ni, kadang-kadang kita ni bukan tersalah buat keputusan. Banyak sangat keputusan yang kita orang buat. Banyak sangat. Banyak yang tak kena. Lepas tu kan kita buat kesalahan. Macam mana Sri? Saya rasa lebih pada sentimen dan emosi pada masa itu. Kalau saya fikir rational thinking, mungkin tak buat. Kalau fikir kan, kita tengok keadaan risiko mungkin lebih besar. Tapi lebih merasakan lebih pada sentimen, emosi bahawa saya tidak sangat menyambung perjuangan itu. Itu yang menyebabkan saya mengambil risiko itu saja. Datuk Seri, kita tahu bila menjadi ketua pentadbir negara, Datuk Seri sudah pastinya menjadi target utama. Banyak sangat episod-episod Datuk Seri. Daripada umur Datuk Seri 23 sehingga sekarang umur 53. Lebih kurang. Lebih kurang. Plus minus. Lebih plus. Jadi macam mana Datuk Seri menghadapi episod-episod sukar ni Datuk Seri? Tapi Datuk Seri bagaimana sokongan Datin Seri, sokongan keluarga, kita pun nak tahu Datuk Seri. Kita mesti, apa orang kata, ada sesuatu filosofi lah, maknanya kita mesti faham bahawa bila kita dah jadi ketua ni, kita akan menjadi sasaran. Sebab dalam sistem kita ni, kalau dia nak serang, katalah dia nak serang UMNO, dia nak jatuhkan kerajaan, dia mesti serang ketua. Ya. Itu focal point mesti ketua. Jadi kalau tak ada pun dia akan cari isu. Sebab targetnya kalau ketua lemah, ketua jatuh, kerajaan boleh jatuh. Betul. Macam dululah kalau nak jatuhkan empire apa-apa ke kesultanan, dia sultan jadi target, kan? Jadi kalau dalam konteks politik kerajaan kita hari ini, kalau nak jatuhkan kerajaan, dia mesti sasaran dia mestilah Ketuanya. Ketua. Jadi tak heranlah siapa jadi ketua pada mana-mana. Kalau kita tengok dalam sejarah politik Malaysia pun, siapa jadi ketua, dia akan jadi sasaran. Natural. Itu peringkat kerajaan.
Kalau peringkat ketua bahagian, kalau orang nak jawatan ketua bahagian jadi sasaran. Jadi itu dah jadi macam asam garam lah. Kita kena terima falsafah itu. Kalau kita sebaik-baik manusia pun, dia akan cari juga Kesalahan. macam mana nak mencontengkan arang pada muka kita. Kalau tak ada, dia akan adakan. Kalau fitnah pun akan jadi senjata. Sebab orang boleh makan dengan fitnah, dengan cerita. Sebab bila jadi pemimpin ni, cerita tu lagi sedap. Orang lain cerita tak sedap. Cerita pemimpin sedap. Dan dia boleh percaya, betul ya, barangkali betul ya. Padahal dia tak tahu pun, tak siasat pun. Dia kata, boleh jadi betul. Jangan cakap pasal pemimpin macam pembangkang dulu ya, pilihan raya dulu ya. Dalam saat-saat akhir dia kata kononnya kita bawa 40,000 pengundi Bangladesh. Jadi pengundi hantu. Macam nak runtuh siling bila saya dengar orang percaya. Padahal kalau dia fikir sejenak dia kata, kalau nak bawa 40,000 pengundi Bangladesh, satu jambo 400 orang boleh muat. 40,000, 1,000 jambo. Tak pakai kat mana? Ada orang nampak 1,000 jambo? Ada orang pernah nampak? Tak ada. Tapi dalam saat itu, orang yang pandai di kawasan bandar pun percaya. Sampai ada orang rupa macam Bangladesh kena kejar. Tapi akhirnya bukan orang Bangladesh. Macam itulah juga macam satu ini yang dia siapa yang buat fitnah melalui social media. Kebetulan saya di Beijing. Di Beijing. Lepas tu almarhum Sultan Azlan mangkat. Jadi kita kumpul lah. Sama ada nak balik ke, tak balik ke dan sebagainya sebab dalam lawatan resmi. Jadi saya ada di situ. Saya ingat ada menteri-menteri lain macam Datuk Isham ada, Lew Tiong Lai ada, Hanifah tak ada masa itu. Saya ingat ada 2-3 orang lain. Dan isteri saya pun ada sebab lawatan resmi dia ada bersama. Bila gambar tu keluar, dia kata kononnya isteri saya hadir dalam mesyuarat kabinet. Gambar tu. Walhal tu gambar tu dalam sebuah hotel di Beijing. Dan kita tengah bincang, nak balik tak balik. Sebab itu je. Tak ada. Bukan mesyuarat kabinet Malaysia. Macam-macam. Tapi masuk dalam media kata isteri saya hadir dalam mesyuarat kabinet. Tengok itu. Itu tak cari, tak semak, tak apa, tapi percaya telan bulat-bulat. Terus assume kan? Inilah dia assume. Jadi benda betul. Jadi saya saman dia minta maaf lah. Memang dia tahu kalau ini dia kalah lah. Jadi itu saya nak beritahu ya. Kalau ada apa-apa cerita tu, tolong tengok betul-betul. Selidik dulu ya. Dalam Islam pun Tuhan suruh kita selidik. Kalau tidak, kita mungkin akan termakan dengan cerita tu. Jadi macam seorang Perdana Menteri ni kan dah macam selebriti, ada fans, ada haters. So macam Datuk Seri sendiri macam mana you handle all your haters? Blog ke apa? Oh ya. Ada baca ke komen-komen tu semua? Dia ada 3 kategori ya. Ada 3 kategori. Tiga. Dia satu kategori fan kita. Fan kita tu memanglah okeylah. Yang haters ni ada satu buat macam mana pun dia memang dia tak suka kita. Orang putih kata there's nothing you can do. Jadi makna tu janganlah, don't lose any sleep pasal kelompok ni ya. Ada satu kelompok lagi orang yang terpengaruh. Terpengaruh dengan maklumat yang tak sahih dan sebagainya, yang telah pun tertipu. Kumpulan ni mesti kita buat sesuatu, menyampaikan berita yang sebenarnya, maklumat yang sebenarnya, dan kita buat engagement dengan mereka. Jadi kumpulan ini boleh kita betulkan. Tapi dalam konteks realiti, politik, mana-mana negara, kita tak mungkin dapat 100%. Yes. Hatta Nabi pun tak dapat 100%. Ya? Apatah lagi kita manusia biasa. Ya? Kita terima realiti itu, kita buatlah yang terbaik, asalkan your conscience is clear. Itu yang penting. Macam Datuk Seri sendiri, baca tak komen-komen kat Facebook, orang komen tu semua, ada baca tak?
beratus-ratus Ada, juta. kadang-kadang sakit hati. Geram. Bila sakit hati, saya tak nak baca lagi. Datuk Seri block dia orang tak? Block dia orang tak? Tak. Kalau dia tak boleh layan sangat ni, tak boleh. Tapi saya cubalah paparkan ya, cerita yang sebenarnya bagi pihak saya. Datuk Seri, bila Datuk Seri menjadi ketua negara ni, macam mana Datuk Seri handle bila ada orang banding-bandingkan corak pentadbiran Datuk Seri dengan corak pentadbiran Perdana Menteri sebelum ni? Adakah Datuk Seri selesa dengan keadaan tu atau Datuk Seri just ignore? Suka tak suka, dia akan lakukan perkara tu. Dia akan bandingkan. Terutama sekali dengan seorang pemimpin yang jadi pemimpin 22 tahun kan. Dia akan buat perbandingan zaman tu yang sepatutnya dah bersara tapi tak bersara hakikatnya. Jadi dia membebel tak tentu arah. Jadi ini dia akan buat perbandingan. Tapi yang pada saya yang sebenarnya realiti kalau kita sebagai Perdana Menteri ketika ni saya punya falsafah, saya tak suka melihat ke belakang. Saya anggap bahawa saya membawa negara kita pada saat detik saya jadi Perdana Menteri kepada satu keadaan, mudah-mudahan keadaan itu lebih baik. Lebih baik daripada keadaan yang saya menerima sebagai Perdana Menteri. Dan saya harap pengganti saya akan bawa negara lebih baik daripada keadaan saya menyerah negara pada dia. Jadi barulah timbul kesinambungan dalam perjuangan. Setiap Perdana Menteri membawa negara kita dalam era dia kepada satu tahap dan pengganti dia akan bawa negara kepada tahap yang lebih baik lagi. Itulah maknanya ada kemajuan sebagai sebuah negara, bangsa kita lebih berjaya lagi. Dan bila saya bersara nanti, saya akan bersara dan tidak akan mengganggu pengganti saya. Wah. Betul. Itu yang kita mahu. Sebab kita dah habis. Yes. Bila dah habis, kita bersara dan banyak kerja kita boleh buat masa kita bersara. Yang tak boleh kita buat masa kita jadi Perdana Menteri. Bercucuk tanam ke? Bercucuk tanam ke, pergi tengok MU main Menjahit bola ke. Kan? Macam-macam boleh buat. Boleh pergi negara yang kita belum lawat, macam-macam boleh buat. Boleh tulis buku. Kenapa saya nak ganggu successor saya, pengganti saya? Sebab, tapi kalau pengganti saya kata nak ajak saya minum kopi, nak belanja saya makan malam, saya akan hadir beritahu dia, nasihat dia kalau perlu. Tapi saya tidak akan tegur dia cara terbuka. Sebab pada saya, that is not the right thing to do. Kita mesti ada understanding. Sebagai bekas pemimpin, we belong to a select club. Select club. Maknanya, kita mesti bantu antara satu sama lain. Support each other. Baru negara kita akan dihormati oleh orang. Orang pun akan hormat kita sebagai pemimpin. Tapi kalau kita duk criticize, it's not fair. It is not fair because negara lain tak berlaku. Di Amerika pun dia tak berlaku. Bush ke apa sama, dia tak criticize. Dia punya Obama, biarlah current politician, bila dah bersara, dia buat kerja dia. Jadi itu dia. Pemimpin Cina lagi pula. Bila bersara terus hilang, macam tak ada dah. Hu Jintao ke, Wan Jiabao ke, kita tak dengar cerita dia langsung. Sebab itulah cara kita untuk menentukan pentadbiran negara kita berjalan dengan lancar, tak diganggu oleh bekas pemimpin. Okey, Datuk Seri, kita nak dapat soalan daripada floor. Kalau yang nak bertanya boleh pergi ke mic, tapi kita buat satu persatu. Cuma Datuk Seri, boleh ready Selepas soalan ni, lepas Datuk Seri jawab, kita akan melayani saudara dan saudari. Datuk Seri minat sukan? Oh, minat sangat. Sukan apa Datuk Seri? Sukan nombor satu, bola saya rasa. Saya suka menonton bola. Bukan main bola. Bukan main bola. Dulu main bola. Zaman muda main bola, tapi lutut saya ni, saya buat silap. Bila saya jadi Menteri Belia dan Sukan, saya masa tu
rasa saya muda lagi lah masa tu. Lepas tu ada charity match untuk Allahyarham Mokhtar Dahari. Saya kebetulan kena flu hari tu. Jadi tapi dia orang desak saya, mainlah, kena main. Saya kata tak apalah, saya main 10 minit je, tak apa. Posisi mana tu? Bila saya main 10 minit, saya silap, saya tak warming up. Ini nasihat pada adik-adik. Kalau nak main apa-apa game, mesti warm up dulu. Kalau kita punya muscle kita ni masih orang kata tegang lagi, cuba main, mungkin kita akan menerima sesuatu musibah. Dan apa yang berlaku, bila orang pas bola kat saya cuba turn, badan atas saya turn, kaki saya tak turn. Kenapa saya tak tahu, terseliur kaki saya, lutut saya, dan dalam kesakitan, dan sampai hari selepas tu, kita walaupun dia pulih tapi dia tak macam natural macam Dia dulu. bukan nak tunjuk skill tu tu. Saya cuba nak tunjuk lah tapi tak menjadi sebab saya tak warm up. Itu kesilapan saya sebab nak main 10 minit je. Selain bola tu sih? Selain bola? Apa dia? Selain bola. Selain pada bola, saya suka main golf lah. Main golf, tapi sekarang ni saya lebih pada pergi gym. Wow. Semalam saya pergi Jadi gym. ambassador ke? Dan saya ada trainer lagi. Wow. Saya ada trainer. Jadi saya buat 1 jam 45 minit. Dan 3 kali seminggu kalau boleh lah. Ideally 3 kali seminggu. Saya rasa bila dah pergi ke gym, lepas gym tu rasa lebih energetik pula. Lebih energetik daripada sebelum pergi ke gym. Jadi kalau ni adik-adik sekalian pergi kalau gym lah. Bukan Perdana Menteri ikut Menteri Belia dan Sukan ke Datuk Seri? Fit Malaysia. Fit Malaysia. Dia ada program Fit Malaysia. Bagus program tu. Datuk Seri handicap golf apa Datuk Seri? Handicap saya tengok siapa yang saya lawan. Kalau Datuk Seri boleh kongsi dengan kita, masa Datuk Seri lawan dengan Obama tu, skor berapa Datuk Seri? Saya partner dengan Obama. Wow. Jadi dia pun boleh tahan lah. Saya punya standard lebih kurang Obama lah. Tak mau kalah. Masa Obama datang Malaysia Datuk Seri, Datuk Seri dapat naik The Beast ya. The Beast, ya. Macam mana Datuk Seri rasa perasaan Datuk Seri? Bagus, lebih baik pada kereta saya. dia Beast ni, dia dalam tu, dia lega rasa. 4 orang boleh buat conference. Boleh buat conference. Yang kedua, dia punya level of protection dia tinggi. Maknanya kalau orang nak tembak pistol, tak load lah. Bulletproof lah. Bulletproof car. Kalau nak tembak dengan orang kata dengan M16 ke A4 rifle ke 5.56 pun tak tembus rasa saya. 7.62 yang Kalashnikov saya rasa pun tak tembus. Dan satu lagi dia ada protection bawah. Maknanya IED yang improvised explosive device ni yang diguna pakai di Iraq, Syria apa semua tu yang dia letup daripada bawah itu pun ada protection. Wow. Yang lain tu saya tak lihat sebab dia mesti ada communication set. Jadi maknanya Presiden United States ni di mana sahaja dia berada, dia mesti boleh beri arahan. Kalau sekiranya ada nuclear attack, dia mesti boleh beri arahan counter attack umpamanya. Sebab tu ada dia punya ADC bawa bag tu. Dalam bag tu ada launch code. Jadi kalau dalam kereta Beast tu pun dia ada sistem di mana dia boleh launch missile attack kalau perlu. Ini semua ada dalam Beast. Dan dia punya level of protection, dia punya security ni, dia pada setiap ketika dia mesti ada 2 atau 3 Beast. Sekali di jalan macam satu konvoi. Jadi kalau kita ada niat jahat nak assassinate US President, kalau dia ada 2 kereta yang sama, orang tak tahu orang tak tahu mana satu. Dia masuk kereta satu ke kereta kedua. Okey, boleh tak Datuk Seri sharekan rutin harian Datuk Seri? Macam Datuk Seri tidur pukul berapa Tidur tengok pada keadaan. kalau dia ada musim, musim kita sibuk, ada kadang-kadang ada speech nak buat. Dan terpaksa sampai pukul 1, pukul 2. Tapi biasanya about midnight lah. Midnight. Kadang-kadang lajak sikit kalau weekend, kalau ada bola.
Kalau Stay tim up. saya main, terpaksa tengok sikit lah. Malam tadi tengok badminton, tapi kalah hampa betul. Tapi tak apalah, hari esok mudah-mudahan hari Jumaat. Datuk Sri, daripada Datuk Sri bercakap tadi, kita dapat lihat Datuk Sri begitu ada passion untuk menyambung perjuangan Allahyarham Tun Abdul Razak. Jadi boleh Datuk Sri kongsi yang kita secara eksklusif. Satu je Datuk Sri, yang Datuk Sri tak pernah cerita dekat luar. Ni maknanya 350 orang ni lah. Satu important moment Datuk Sri dengan Allahyarham Tun Abdul Razak yang Datuk Sri ingat sampai sekarang. Ada beberapa peristiwa. Sebenarnya Allahyarham dia tak mahu saya jadi orang politik. Ya, dia nak saya jadi accountant. Sebab kawan baik dia, merupakan pengurusi Bank Bumiputera yang pertama, Allahyarham Datuk Razlan, yang meninggal dalam aksiden dalam kereta sports car dia yang terbalik tu kan. Jadi dia mahu supaya saya dapat jadi new breed of Bumiputera punya corporate people ya. Masa tu kurang kan. Jadi dia anggap kalau saya dapat jadi accountant, cepat habis jadi accountant, mungkin saya boleh masuk dalam bidang corporate world. Rupa-rupanya saya tak sedar bahawa Allahyarham mengidap penyakit leukemia. Dia tahu, sebab tu dia cuba meminta supaya saya menghabiskan pendidikan saya secepat mungkin. Dia takut dia tak cukup masa. Itu dia. Tapi dia tak beritahu saya. Ini satu hari sampai sekarang ni saya tak tahu macam mana dia boleh menyimpan rahsia. Bila penyakit yang boleh bawa pada maut, dia boleh simpan rahsia bertahun-tahun dalam diri dia, orang lain tak tahu. Cuma yang tahu, doktor dia tahu, dan Allahyarham Tun Dr. Ismail saja. Masa tu Timbalan Perdana Menteri, 3 orang saja yang tahu. Mak saya pun tak tahu. Wow. Kita ni kalau kita pening kepala sikit, satu rumah, satu kampung tahu. Tapi maknanya tahap dia punya kemampuan dia untuk menyimpan rahsia itu luar biasa. Ini sampai sekarang ni saya tak boleh. Saya mungkin tak boleh macam tu. Kalau saya ada, ialah, nauzubillah lah, kalau ada apa-apa penyakit, saya mungkin tak boleh nak simpan rahsia macam itu. Tapi Allahyarham boleh. Itu saya masih hari ini saya tabit lah itu. Itu pemimpin yang cukup luar biasa. Kemampuan dia cukup luar biasa. Tahap disiplin diri dia. Jadi Datuk Sri sebagai anak seorang Perdana Menteri, Datuk Sri, daripada kecil lagi Datuk Sri dah terdedah orang melihat Datuk Sri. Ada tak beberapa perkara atau benda apa yang Datuk Sri nak buat tak dapat ni? Walaupun jadi Perdana Menteri pun tak dapat nak buat ni. Sebab bapa Perdana Menteri kan, so macam kenalah jaga disiplin, buat baik ke? Ya, saya lihat bahawa bila jadi anak Perdana Menteri, dia suasana orang kata sangat berlainan lah, luar biasa, artificial sikit lah. Jadi sebab itulah Allahyarham hantar saya ke boarding school di luar negara. Sebab dia hendak saya membesar dalam suasana di mana saya dilihat atas kemampuan diri saya sendiri. Dan saya akan terpaksa compete dengan budak-budak lain tanpa ada apa-apa keistimewaan diberikan pada saya. Jadi kalau dia kata kalau saya pergi sekolah di Malaysia ni, nanti orang akan beri ada layanan yang agak barangkali ada lebih daripada orang lain. Jadi saya akan membesar dalam suasana yang berlainan. Satu. Yang kedua, Allahyarham cukup mengawal supaya saya ni dapat perbelanjaan yang jangan tak mewah. Wow. Jadi kalau masa kat sekolah dulu 20 sen, lepas tu tambah 30 sen sehari. Jadi saya tidaklah pergi sekolah dengan duit, dengan poket penuh dengan duit. Tak ada, saya tidak macam tu. Pun 20 sen, Datuk Sri? Tidak, ya, 30 sen, 40 sen macam itu. Jadi dia train lah. Dia nak train saya lah. Maknanya
saya tahu the value of money. Jadi orang fikir bahawa kalau orang fikir anak Perdana Menteri ini, orang putih kata born with a golden spoon. Tidak, dia tidak macam itu. Dan Allahyarham cara dia very simple, very simple. Sampai masa tu di Sri Taman tu, adalah kita berbual dengan Allahyarham nak buat satu kolam renang yang kecil saja. Bukan besar, kecil, mungkin saiz macam ni. Akhirnya tak jadi. Apa alasan Allahyarham? Dia kata, takut orang marah, dia kata. Takut rakyat tak boleh terima. Jadi jadi tak jadi langsung. Jadi begitu teliti, begitu cermat bahawa dia meletakkan apa pandangan rakyat pada pemimpin. Jadi, Datuk Seri, Elena, kita cuba dapat daripada floor kalau ada apa Sesiapa yang nak bertanya. Sambil Elena boleh tengok Instagram Elena, ada tak orang ni? Ada? Boleh ke mic? Okey, Finas ni medic student Datuk Seri, Finas Abu Bakar. Saya pergi ke Moskow, Datuk Seri. Finas? Finas ni saya pergi ke Moskow. Saya jumpa dia. Dia ni medic student? Medic student dekat mana, Finas? Moskow, Rusia. Pandai cakap Russian lah. Cakap sikit. Cucut, Mujna. Cucut. Apa tu? Salam Datuk Seri. Pertamanya, baru-baru Mei ni Datuk Seri ada persidangan di Sochi kan. Kami menunggu juga lawatan Datuk Seri di Moskow tapi tak tiba. Mungkin Datuk Seri boleh datang kemudian. Saya ada 2 tahun lagi. Okay, tapi apa yang saya nak tanyakan dalam kembara Datuk Seri 40 tahun ni, mungkin ada satu masa Datuk Seri ada macam penyesalan, your regrets. So what you do to like overcome your regrets sampai Datuk Seri ke sekarang ni lah. Dan yang keduanya saya nak cakap, boleh tak saya dapat selfie dengan Datuk Seri juga? Sekarang. Boleh. Sekarang, take your handphone. On the stage. It's your privilege, Finas. Saya pergi, Datuk Seri, dia cerita pasal Rusia punya sejarah, mengalahkan orang Rusia. That's why saya kata, Presiden Malaysia mesti bawa orang Malaysia pergi ni. Rusia, ya. Okey. Wow, okey. Regret. Siapa nama dia? Finas. Saya sebenarnya, ada kadang-kadang kita berdepan dengan permasalahan besar yang merungsingkan kita sebagainya ataupun cabaran dalam politik yang orang kata jalan penuh dengan onak ranjau. Tapi kita mesti pegang pada satu falsafah. There must be no regret in life. Maknanya don't look back. Kalau kita dah fikir, dah pilih satu jalan tu, teruskan. Kalau kita ada second thoughts, kita fikir kita dah buat silap, regret, dan kita berbelah bagi nanti. Jadi saya pun walaupun kadang-kadang rasa politik ni menyusahkan ke apa, ada ketika rasa macam tu. Mungkin ada bila orang dah serang kita dan serangan tu tak patut ataupun dia buat fitnah apa semua, kita memang rasa pedih. Tapi saya rasa saya beritahu diri saya kata anggaplah ini asam garam dunia politik. Ya, kalau kita dah masuk dunia politik, kita kena terima hakikatnya. Okay. Ada lagi? Okay, Anas ni Yuniza. Graduate Yuniza. Sekarang fellow perdana di Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi. Betul Alim? Anas, okey. Anas. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Muhammad Anas seperti Just Deza. Saya merupakan fellow perdana kepada YB Datuk Seri Yusof, Menteri Sering Upwards. Soalan saya mudah Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi sedikit pesanan ataupun nasihat yang telah diberikan oleh Tun sebelum ini, Tun Abdul Razak, yang boleh memberi satu motivasi kepada kita ataupun memberi inspirasi kepada kita untuk terus menyumbang kepada negara. Tak banyak beri nasihat sebenarnya, tapi lebih daripada perilaku dia, tindakan dia sebagai pemimpin, cara dia sebagai seorang pemimpin, itu yang cara tidak langsung mempengaruhi saya. Itu saya lihat itu Allahyarham juga a good motivator maksudnya.
Masa saya di sekolah, dia tak nak supaya saya tak jadi top 3 dalam kelas. Jadi tiap-tiap bulan dia nak, kalau ada test, dia nak tengok report card. Dan kalau kita dapat nombor 1, dia akan bagi, ialah bagi 30 ringgit ke berapa ringgit ke. Macam itulah dia ada sistem insentif sistem dia. Macam ahli sokan kita pada sistem. So Allahyarham always a good motivator. Dan satu lagi dia buat cara subtle, cara halus. Dia selalu cerita waktu dia kecil dulu. Macam mana dia pergi ke sekolah, kadang-kadang tanpa berkasut. Ya? Kadang-kadang dia pergi sekolah, duit setengah sen dalam poket. Bagaimana di sekolah di Langgar dulu, di Pekan, di tebing Sungai Pahang tu, di mana tak ada papan hitam pun. Kalau buat kira-kira atas pasir, kira-kira. Jadi dia nak menggambarkan pada saya bahawa dia sebagai seorang budak membesar dalam keadaan dia susah. Dan itu memberi rangsangan pada saya yang kuat sekali. Maknanya saya boleh dapat gambarkan betapa susahnya kehidupan dia sebagai seorang yang masa dia kecil di bangku sekolah, tetapi kerana dia bersungguh-sungguh sehinggakan dia berjaya, dan dia selalu beritahu saya bahawa dia jadi law graduate hari ini masih rekod sebab dia lulus law degree dalam masa 18 bulan saja. Tahun setengah. Dulu boleh combine papers. Jadi dia kata dia belajar bersungguh-sungguh, dia lulus dalam masa 18 bulan. Jadi maknanya dia beritahulah kalau dia boleh buat, maknanya kita boleh buat. Boleh buat. Anak-anak dia. So itu antara. So he was a great motivator sebenarnya. Okey, dari Instagram ada juga daripada Fazira nama dia. Pada pendapat Datuk Seri, apakah sumbangan terbesar yang Datuk Seri telah berikan dan sumbangan sepanjang tempoh pemerintahan? Apa yang paling besar? Sebenarnya, ialah kalau tanya saya, maknanya bila saya ambil alih sebagai Perdana Menteri dengan meletakkan dasar-dasar induk untuk negara kita, bila saya kaji keadaannya, saya lihat bahawa Malaysia ni mungkin berada dalam keadaan apa yang kita sebutkan sebagai the middle income trap. Jadi saya terpaksa mengubal bersama-sama dengan rakan-rakan saya satu dasar baru yang kita beritahu dasar transformasi negara dengan GTP, ETP-nya supaya kita dapat keluar daripada kepompong middle income trap, membawa negara kita sebagai sebuah advanced economy. Jadi saya nampak bahawa dasar itu sudah pun dilaksanakan dan ada kesan-kesan kejayaannya. Cuma kita belum sampai kepada garis penamatnya. Tapi kita sudah mula perjalanan ke arah mentransformasikan negara kita. Saya fikir itulah. Kalau nak tanya saya barangkali itulah. Bagi saya Datuk Seri bagi BRIM Datuk Seri satu perkara yang penting kerana menggerakkan ekonomi di bawah. Macam mana boleh lahir pemikiran Datuk Seri buat BRIM ni? Walaupun ada orang tak setuju Datuk Seri, tapi saya rasa ramai orang setuju Datuk Seri. Saya lihat bahawa dia ada asas teori bila kita bagi BRIM ni. Sebab bila kita bagi BRIM, kita menjadi satu pencetus pada ekonomi mikro. Bulan yang lalu bila saya di Bagan Datuk, tempat Datuk Seri Zahid, dalam ucapan saya kata dalam setahun suntikan BRIM pada ekonomi Bagan Datuk 14 juta setahun. Dan setahun untuk ekonomi Perak 522 juta. Cuba bayangkan, 522 juta suntikan pada ekonomi Perak berarti bahawa permintaan kepada ekonomi Perak bertambah dengan lebih pada setengah bilion, dan untuk negara kita 5.9 bilion setahun BRIM. Jadi maknanya demand, peningkatan demand. Bila orang dapat duit, dia pergi kedai. Dia pergi kedai, dia beli barang. Bila beli barang, orang berniaga dapat pendapatan. Dia dapat pendapatan, dia beli daripada supplier. Jadi ada
orang kata the multiplier effect. Jadi itu sebab BRIM tu ada asas. Lagipun kita kurangkan subsidi minyak misalnya. Subsidi minyak merugikan. Banyak ketirisan. Orang kaya dapat lebih faedah daripada orang kurang berpendapatan sebab orang bawa kereta Mercedes. Tentu lagi dia lebih untung daripada bawa Pro 2 kan. Lepas itu mak bangla pun dapat. Dia pun untung. Bukan Dato' Ayub. Lepas itu yang jual diesel bukan sikitnya nelayan yang jual diesel tengah laut. Lepas itu bila dia dah jual diesel, dia beli ikan daripada orang Siam, bawa turun, bawa mendarat, kata dia yang dapatkan ikan tu. Jadi ini semua banyak yang katakan ketirisan. Jadi kita kurangkan subsidi, kita pindah pada BRIM, sebab BRIM kita buat cash payment secara langsung. Dan itu bila saya rasa begitu terbela bila 35 ekonomis Britain baru-baru ini. 35 para ekonomis Britain kata bahawa BRIM adalah langkah yang terbaik untuk membantu orang. Kalau ada soalan terakhir pada floor, Saya? ramai ni. Kita cuba masuk teknikal Datuk Seri. Okey, teknikal daripada Universiti Kuala Lumpur ni. Technical, siapa dia? Datuk Seri. Sini. Oh ya, okey. Okey, saya ada soalan sikit nak tanya kepada Datuk Seri. Sebagai Perdana Menteri kan, sudah pasti ada banyak tindakan dan keputusan yang Datuk Seri yang kena buat yang akan efek pada seluruh negara. Jadi boleh tak Datuk Seri sharekan sikit cara-cara nak bagi senang nak buat keputusan-keputusan yang sukar? Keputusan nak pilih girlfriend ke apa ni? Keputusan nak pilih girlfriend ke apa? Saya bagi dua contoh ya. Yang satu contoh ni bila kapal terbang MH17 ya, kena tembak ya. Bila kita tembak, lepas tu dalam rebel control area, lepas tu mayat-mayat yang berkelimpangan di atas padang, kita tak dapat nak bawa keluar. Dan kotak hitam tak dapat kita selamatkan. Jadi saya dalam keadaan dilema sebab saya dapat berhubung dengan ketua pemberontak tu, Barodai. Itu satu yang saya telah berjaya. Ketua pemberontak. Kalau saya berhubung dengan ketua kerajaan, biasalah tu. Tapi ketua pemberontak pun saya boleh hubung. Itu. Dan saya terpaksa buat keputusan sama ada saya patut hantar pegawai kita, Colonel Zakri nama dia, masuk dalam kawasan rebel control territory untuk bawa keluar mayat dan black box tu. Sebab dalam hati saya kalau dia masuk, lepas itu rebel tu mungkin janji dia. Sebab bila dia cakap dengan saya, dia bagi jaminan. Tapi apakah boleh saya pegang cakap ketua pemberontak ke tidak? Dalam pada itu, keluarga mangsa semua dalam keadaan kesedihan. Sekurang-kurangnya kalau dia dapat mengubumikan jenazah orang tersayangnya, sekurang-kurangnya terubat jugalah. Jadi dia orang minta sangat saya buat sesuatu. Jadi sama ada saya patut hantar ketua pasukan kita dalam rebel control territory dengan 8 orang yang lain dan risiko masuk dalam kawasan rebel ataupun saya biarkan keadaan itu tanpa buat arahan tersebut. Mungkin black box tak dapat, mungkin mayat tu mungkin lambat lagi baru dapat diperolehi untuk dikebumikan. Jadi that is a very difficult decision to make. That's the dilemma. Tapi akhirnya saya kata macam mana pun saya kata I owe it to the families. Saya kata saya tak sampai hati tengok muka keluarga yang sedih dalam kesedihan tanpa dapat terima balik jenazah orang tersayang mereka. Jadi saya kata tak apalah, tawakallah saya kata, dan saya buat sesuatu yang belum pernah saya buat dalam sejarah. Saya tak ikut chain of command. Saya tak pergi pada PAT, Panglima Angkatan Tentera ke
ketua pengarah MKN ke IGP, tidak. Saya berhubung terus dengan dia, dengan di mana saya bagi arahan terus pada Colonel Zakri dan dia lapor terus pada saya. Pada setiap roadblock tu, dia tanya, Datuk, boleh saya pergi lagi? Dia agaknya gabra juga. Tapi akhirnya saya kata tak apa, pergilah, insyaAllah selamat. Dan jadi itu sebagai latar belakang, one of the most difficult decision sebagai Perdana Menteri yang saya pernah buat. Ada lagi cerita, banyak ada beberapa cerita yang lain. Tapi itulah antara yang paling orang kata menyukarkan. Dan satu lagi ialah bila kita terpaksa buat keputusan yang kita tahu betul tepat tapi tidak popular. Tidak popular. Sama ada sebagai seorang ahli politik, sama ada kita nak mendahulukan kepentingan populariti kita ataupun kita ada kesanggupan, ada keberanian, ada courage nak buat sesuatu yang betul untuk negara kita. Seperti memperkenalkan GST. Sebab saya tahu siapa perkenalkan GST tidak popular. Tapi tanpa GST, ekonomi Malaysia akan lumpuh. Itu dia. Jadi bila harga minyak mengudum jatuh, kita kehilangan hampir 40 bilion hasil tanpa GST. Barangkali susah. Kita semua susah. Barangkali yuran universiti kena naik, penjawat awam kena kurangkan, segala-gala implikasi yang cukup buruk boleh berlaku pada negara kita. Jadi itulah saya nak terangkan, pembangkang mainkan isu GST. Tetapi GST adalah penyelamat kepada ekonomi negara kita. Itu ada beberapa contoh lah. Datuk Seri, daripada apa yang kita ni lebih kurang dah 40 minit Datuk Seri, kita dapat membayangkan Datuk Seri ni banyak stres Datuk Seri dapat ni. Banyak sangat. Macam mana Datuk Seri? Macam mana? Stres kita mesti tahu nak manage stres. Sebab kalau kita tak tahu manage stres is a killer. Sebab kalau kita tak boleh manage stres, kita punya BP akan naik. Dan kita akan bawa pada pelbagai penyakit. Jadi saya tak tahulah macam mana saya boleh compartmentalizekan. Maknanya bila dah habis kerja, bila saya di rumah apa semua, mungkin ada penawarnya di rumah. Nanti ada satu soalan. Saya dapat tutup minda saya, kata tak apalah. Now you at home, you are husband, you are a father. Itu saja. Yang lain tu kita cuba jangan sangat ganggu sangat fikiran. Sebab there's always next day. Ada saya pernah baca buku Colin Powell, dia general di Amerika Syarikat dulu. Dia kata, if you face a problem, remember, the next day things might look better, dia kata. Jadi mungkin malam ni benda tu nampak dahsyat, buruk, tapi hari esok mungkin lebih baik ataupun lebih jernih lagi. So maknanya you have to be quite philosophical. Ada kalanya things look better. Bila kita terima berita tu macam dunia nak kiamat kadang-kadang. Tapi next day tu things are a lot better. Datuk Seri minat muzik, boleh kongsi dengan kita semua? Saya minat muzik juga, tapi saya tak pandai nyanyi sangat. Yang pandai nyanyi my wife. Saya cuma appreciate music. Adalah lagu-lagu saya suka. Saya ni era lama, jadi saya suka lagu-lagu lama. Dan Contohnya? Evergreen. Contoh? Contohnya? Macam saya suka lagu Motown, saya suka lah lagu tu. Lagu orang lama kan, Bee Gees, lagu tu. Maknanya kalau orang lama kita kena tengok kat sini lah ni. Teluk Bayu, lagu Teluk Bayu. Tapi lagu moden pun tahu juga. Ini kita ada soalan lagi satu lah untuk dekat Instagram dari Aizat Reko. Apakah satu-satunya pelan utama Datuk Seri Najib sendiri untuk mengambil kembali hati anak muda yang kita dapat lihat merupakan golongan yang banyak mengkritik pentadbiran Datuk Seri sebagai PM? Ya, sangat kita kena buat engagement dengan orang muda. Sebab orang muda
dia macam kain putih ya. Dia masih lagi fitrah manusia biasa dan dia bergantung pada maklumat yang dia terima dan juga engagement yang kita lakukan. Jadi saya lihat bahawa kita mesti lebih banyak engagement dengan orang muda semana kita lakukan hari ini dengan ramai orang muda hari ini yang boleh. Lepas tu kita kena pandai gunakan social media sebagai saluran kita lah untuk, sebab dia orang tak baca surat khabar sekarang ni, jadi kena pakai social media dan kita kena sampaikan melalui YouTube dan sebagainya, Twitter, Facebook, dan supaya kita dapat beri gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Saya tak fikir orang muda semua menentang kerajaan, walaupun dia kritik, tapi kalau kita ada the right explanation dan kita tahu macam mana nak olah, nak sampaikan, akhirnya orang muda boleh terima apa yang dilakukan oleh kerajaan. Datuk Seri, kalau dalam tempoh 2 minit, Datuk Seri, apakah harapan Datuk Seri lah kepada generasi belia macam saya, generasi remaja, Macam saya, macam Adriana? Kalau satu hari nanti saya nak jadi ahli politik, apa nasihat yang boleh diberikan? Ahli politik, ya. Don't be a politician. Namanya kena jadi ahli politik UMNO dan BN lah. Nombor 1. Saya nampak kita mesti ada sesuatu, orang kata, misi dalam hidup kita. Maknanya kalau kita nak jadi orang politik, you must be passionate about it. Jadi kalau kita mesti ada sesuatu calling dalam hidup kita lah, bahawa kita nak jadi orang politik untuk apa? Dan kalau tanya apa kepuasan ni, ya, soal satisfaction, kepuasan ya, macam doktor ya, kalau doktor ni dia kepuasan dia apa? Kepuasan ni kalau dia dapat menyembuh orang yang sakit nyawa ikan, orang sebut nyawa ikan lah, dia boleh sembuh, itu dia punya satisfaction paling tinggi. Tapi kalau orang politik, apa satisfaction kita? Itu kita kena tanya diri kita. Bagi saya lah, kalau tanya saya, the biggest satisfaction kalau saya dapat menolong orang susah. Itu dia. Bukan kadang-kadang heran juga saya, bukan soal dasar besar. Tapi kalau ada orang tu, saya tengok orang kampung datang jumpa saya, susah, dalam keadaan rumah dia daif, tapi kerana saya dapat bantu dan dia dapat sesuatu kelegaan dalam hidupnya. That is the biggest satisfaction bagi saya lah. Sebab tu kadang-kadang bila saya rasa macam politik ni berat sangat, tapi bila saya nak melihat saya boleh bantu orang, saya boleh tolong orang susah, saya boleh buka sesuatu permasalahan yang dia hadapi, kerana saya bantu, dia dapat sesuatu yang dia kendaki secara ikhlas. Bukan soal nak bagi projek kat orang, tidak. Tapi boleh bantu orang yang genuine, yang ikhlas. Inilah kepuasan yang begitu mendalam bagi diri saya. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih atas perkongsian yang saya kira, Adriana. Ada juga banyak momen-momen yang Datuk Seri kongsikan tak pernah kita dengar sebelum ni. Jadi saya kira program kita hari ini 60 minit bersama Perdana Menteri. Marilah kita beri tempukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hidup PM! Hidup PM! Hidup PM!